Hai, rasa macam ada setup. Siapa pernah rasa macam tu? Dia main rasa-rasa je ada setup. Ramai trader-trader kat luar sana tu seolah-olah rasa macam ada setup. Padahal itu bukan setup bang. Itu adalah manipulasi pada diri hampa sendiri. So hampa elakkan lah kalau ada sifat-sifat yang macam tu. Duk main rasa-rasa. Benda ni bukan main masak-masak bang. Duk rasa-rasa. Hampa kena elakkan manipulasi pada diri hampa sendiri. Hampa kena melukis trendline hampa. Hampa monitor time frame ke time frame. Daripada time frame besar hingga ke time frame kecil. Hampa kena monitor satu persatu. Dan hampa kena banyak melukis. Trading ni hampa kena, walaupun hampa tak pandai melukis masa zaman sekolah hampa, tapi hampa kena mencuba melukis. Bila hampa dah start melukis daripada time frame besar hingga ke time frame kecil, baru hampa boleh melaraskan zone-zone hampa untuk hampa nak entry masuk. Bila hampa dah dapat hampa punya confirmation untuk hampa punya zone, barulah hampa boleh entry dengan senang dan tanpa rasa-rasa. Okey bang kau?